Satu lagi mic best yang korang kena cuba. Jom kita buka kotak. Kotak untuk simpan mic ni menarik gila kot. Korang tengok tu, sangat-sangat reflektif. Rasa macam unboxing kereta baru kot. Okey, jom kita tengok apa dekat dalam. Yang ni adalah receiver yang korang akan cucuk dekat smartphone korang. Dia ada dua option, iaitu Type-C dan juga Apple. Dan kat dalam tu juga ada 2 biji mic macam ni. Kat tepi mic ada satu butang untuk on off dan juga untuk tukar-tukar mode di mic. Kat bahagian bawah pula dia ada plate untuk di charge direct masa kita letakkan dalam box. Dan kat bahagian tepi ada port charging Type-C untuk korang charge mic ni. Overall, mic ni bagi aku tak jauh beza dengan mic aku yang lama, tapi design dia lagi menarik. Kat bahagian bawah box ni juga ada port charging Type-C. Dia juga ada bagi 2 kabel Type-C. So mudahlah untuk korang nak charge mic ni serentak. Next, ada manual book. Dan jom aku tunjuk apa yang menarik kat sini. Mic ni menggunakan AI noise reduction babe. So dia dah tak ada tahap-tahap lagi dah untuk noise reduction ni. Dan aku harap dia lagi padu daripada mic sebelum ni. So jom kita buka plastik dulu dekat bawah mic ni. Masukkan balik dalam kotak. Walah, korang boleh nampak, korang boleh tengok lampu mic yang tengah di-charge tu daripada luar. Dan indikator bateri pun nampak kat situ. Seriously, ni lagi best daripada mic lama aku tu. Alright guys, sekarang saya dah pun letak mic ni dekat baju saya ni. So, okey ke tak sound dia? Untuk noise reduction kita akan test dalam episod yang lain. Untuk hari ni kita dah unboxing dan tengok dia punya quality. So, kalau saya letak dekat depan mulut, of course dia akan lagi best lah dia punya suara. So guys, kalau korang nak dapatkan mic ni, link ada dekat bawah.